Ada dakwaan mengatakan Petronas sedang berdepan krisis dalaman. Namun apa yang lebih membimbangkan, syarikat minyak dan gas multinasional negara itu dijangka mungkin mengalami susut nilai keuntungan pada masa akan datang. Pandangan itu disuarakan tokoh terkemuka dalam bidang pengurusan kewangan, pelaburan dan analisis pasaran saham, Datuk Dr. Nazri Han Adam Rasul Han atau dikenali sebagai DDNK. Nazri Han yang juga pengurus dana bertauliah berkongsi 5 perkara yang mungkin menyebabkan Petronas Nasional Berhad Petronas mungkin rugi besar, iaitu harga minyak di pasaran dunia jatuh daripada $100 Amerika setong kepada $60 Amerika setong, kos operasi Petronas meningkat dan peralihan kepada tenaga bersih. Sebab kos operasi Petronas adalah $50 satu tong. Syarikat akan alami kerugian besar kalau harga minyak jatuh bawah $50. Sekarang $60 operasi Petronas meningkat. Masalah dah tahun kalau kita tengok banyak birokrasi, syarikat kena bayar banyak sangat perunding, konsultan yang saya tengok dan projek-projek baru semakin mahal, memerlukan belanja besar untuk maintenance, untuk infrastruktur lama pula tu Petronas kena baiki, kena fix. Kita tahu dunia sekarang dah beralih kepada tenaga bersih, green energy. Dan Petronas belum lagi bersedia. Dia kena melabur banyak dalam tenaga hijau, solar, hidrogen. Aset akan jadi, projek semua tak laku. Dan ini akan menyebabkan kerugian besar sebab kena spend banyak on tenaga baru, R&D dan sebagainya. Dua lagi perkara dikongsikannya adalah kejatuhan nilai mata wang dolar Amerika USD yang berkemungkinan revenue atau pendapatan kasar Petronas akan jatuh. Dan kelima, Petronas hilang kawalan gas dalam Sarawak yang mana syarikat milik kerajaan itu tidak akan menjadi pengurus utama gas di Sarawak. Berikutan kuasa akan diserahkan kepada syarikat milik negeri Bumi Kenyalang Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sekarang kita tengok dolar dah jatuh lebih daripada 15%. Syarikat boleh mengalami kerugian kewangan sebab kena bayar interest, kena bayar kaedah dan sebagainya. Jadi guys, kesimpulan kita kena tahu PETRONAS tak akan jadi pengurus utama gas di Sarawak kerana kerajaan negeri Sarawak akan beri kuasa kepada syarikat milik negeri Petros. Ini bermakna Petronas akan kehilangan banyak pendapatan daripada jualan LNG. Okey, mungkin pendapatan Petronas boleh turun 30-40% sebab